Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Kalau hidup ingin merdeka, takkan tercapai hanya berkata. Tetapi cuba maju ke muka, melempar jauh jiwa hamba. Ingatan kembali sepatah kata dari ucapan seorang pemuka. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. InsyaAllah, merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Assalamualaikum. Kembali kita ke podcast cerita belakang tirai. Kerana semua cerita bermula di belakang tirai. Musim kedua, episod kedua, dan ini adalah bulan kemerdekaan. Ya. Dan pasal tu kami nak menyebarkan menyemarakkan kempen mengibarkan jalur gemilang. Sambutan kemerdekaan yang ke-69. 9. Apa tema dia Hari Kemerdekaan tahun ni, Mat? Malaysia Madani. Lepas tu masyarakat Bukan. Malaysia Madani kesejahteraan. Kesejahteraan Dinikmati. Okey, teruskan subscribe kami, komen dan follow dan push the notification bell. Dan sekiranya anda ada apa-apa idea untuk kongsikan, so kongsilah, bolehlah email kami di mekarbudaya.sokmed@gmail.com. Ya. Okey. Okey, kali ni tajuk untuk minggu ini. Sempena Minggu Kemerdekaan dan Bulan Kemerdekaan, Ya. kita nak bercakap tentang teater dan patriotism. Ya. Teater sebagai alat patriotik, apa sahaja berkaitan. Kita nak bagi tahu yang sebenarnya teater ni ada pelbagai fungsi dan salah satunya adalah juga untuk menyemarakkan semangat patriotik. Baik, sebagai semangat patriotik, kita bawakan tetamu kita minggu ini. Ya. Seorang katanya sangat patriotik. Patriotik. Dan dia ni saya anggap Otai, sangat legend lah. Dan kalau kita nak relatekan dia dengan tajuk minggu lepas, dia ni street smart. Street smart, Tapi ada tadi street smart ataupun boot smart, kita akan tanya dia. Itu tajuk minggu depan rasanya, Mat. Minggu depan? Oh, minggu Yang depan. Street smart tu. Sebab saya study banyak sangat kali ni. Sebab yelah, kita dah tengok list tajuk sebenarnya. Book smart, street smart tu Minggu yang satu lagi. Ya. Aduh. Minggu ni kita cakap pasal patriotik. Okey, mari kita perkenalkan. Okey, mari kita perkenalkan. Tetamu kita, iaitu Encik Azman Hassan. Encik Azman Hassan, atau boleh dikenali sebagai Pok Meh. Apa khabar Pok Meh? Terima kasih. Ya. Khabar baik. Pok Meh yang saya kenal adalah seorang orang lama. Otai yang terpanggil Otai dalam bidang teater. Ya. Waktu kali ini mula sampai di Kuala Lumpur, baru nak mula belajar tentang teater. Belum kenal teater pun, tetapi sudah mula menonton teater pada waktu tu. Itu sekitar 98. Kita dah nampak Azman Hassan di atas pentas. Yeah. Waktu tu dengan grup teaternya yang sangat-sangat aktif, iaitu grup teater Angka, Pok Meh? Ya. Saya rasa kita bermula lebih kurang pada zaman ataupun period yang lebih kurang sama. Saya rasa waktu Pok Meh dah maju jaya di atas pentas, saya baru nak belajar. Tapi sebab Pok Meh memang prolific. Maksudnya waktu saya mula juga join pentas tu, Pok Meh masih lagi aktif. Jadi itulah dia, orang lama. Okey, untuk mulakan kita punya tajuk hari ini, sukalah kami berdua ingin Pok Meh berkongsi dengan penonton yang melihat siapa itu Azman Hassan atau Pok Meh, dan apa yang Pok Meh boleh ceritakan pada mereka yang Pok Meh buat sekarang ataupun sebelum Pok Meh Bermula dululah macam mana kita. Saya pun sangat-sangat nak tahu. Bukan apa Pok Meh, sebab apabila kita tahu benda-benda ni, dia akan jadi panduan untuk especially anak-anak muda yang melihat. Saya dalam seni tu saya bermula, dia seolah macam kebetulan je masa tu. Ada keluar satu macam iklan dalam surat khabar mencari sebuah grup teater sedang mencari pelakon baru, apalah kononnya. Jadi adik perempuan saya masa tu, dia terbaca dan dia berminat nak masuk teater. Okey, dia tak ada kenderaan. Jadi saya masa tu ada motor. Saya lah jadi abang yang tukang mengantar, ambil balik, tunggu tengok latihan kan. Beberapa malam kami berlatih. Masa tu latihan di rooftop Central Market. Central Market. Awal-awal 90-an membawa ke hujung-hujung 2000 tu, lebih kurang tahun tu. Tahun 90 lah lebih kurang bermula. Hantar adik saya kat situ, tengok dia berlatih 2-3 malam dia berlatih, rupanya
diorang tak cukup pemain. Dia tak ada pemain lelaki, tak cukup. Dia perlukan seorang lagi. Okey. Jadi satu malam tu pengarahnya bertanya dengan saya, bang, nak join tak dengan kita orang buat persembahan ni? Masa tu dia orang rupanya tengah berlatih sempena minggu memperingati Saloma. Siniwati Saloma. Jadi dia orang nak buat satu sketsa masa tu di bawah di tepi sungai belakang Central Market tu, dia ada satu pentas kecil. Dia orang akan buat persembahan di situ. Jadi saya kata, tak apalah, saya ni tak tahu tentang lakonan ke apa benda. Ajarlah saya. Bolehlah. So dia orang pun bagilah dia punya skrip lah apalah. Rupanya bila dah buat tu, pengarah tu bagi saya watak jadi P.Ramlee. Wah, adik saya pula menjadi Saloma. So buatlah sketsa tu lebih kurang dalam masa 15 minit. Ada kumpulan Pancasitara kat situ apa semua, menyanyi dan muncul P.Ramlee. Dia sangat berminat dengan persembahan tu dan dia berkenalan dengan Saloma di situ, dan dalam scene itu dia menamakan Salma binti Ismail tu sebagai Saloma. So ceritanya sketsa tu nak menceritakan bagaimana Saloma mendapat namanya. Lebih kurang begitulah. Puan ingat lagi tak dialog dia? Scene. Saya tak ingat dialognya, tapi saya disuruh melakonkan ala-ala P.Ramlee punya lagak. Saloma. Saya sangat suka Saloma. Lebih kurang begitulah. So, itu pengalaman saya. Saya tak puas lah. Macam mana? Boleh tak Pok Meh macam betul-betul buat tadi tu? Sikit sangat. Yelah, semangat sikit lah. Dialog memang tak ingat. Tak apa, ambil masa. Dia bermula dengan dia habis saja lagu Bila Larut Malam. Dia menyanyi kan, habis. Saya pun naik ke pentas sebagai P.Ramlee. Saya sangat suka nyanyian anda. Siapa nama? Dia pun perkenalkan nama dia. Nama saya Salma. Salma, tak sedaplah nama tu. Boleh tak saya namakan awak Saloma? Jadi dia pun suka. So lebih kurang begitulah 15 minit persembahan sketsa. Kau tengok, Mat. First time berlakon watak P.Ramlee. Engkau. Itulah watak pertama saya dalam keadaan tak reti berlakon first time. So daripada situlah saya bermula dalam teater. Dunia teater. Akhirnya adik saya tu tak meneruskan pun dalam bidang lakonan. Yang meneruskannya saya dengan kumpulannya pada masa tu, Angkatan Karyawan Aktif Kuala Lumpur. ANKA. Itulah kumpulan saya, kumpulan teater saya sampai ke hari ini. Sebelum daripada tu memang tak pernah macam belajar teater, terlibat sikit pun dekat sekolah apa semua pun memang tak ada. Okey, kalau ada pun lah. Ni pergi kepada masa saya sekolah rendah dulu. Saya ni bahasa Inggeris tak berapa bagus sangat. Tapi cikgu saya, masa tu cikgu bahasa Inggeris saya, Cikgu Adeline nama dia. Boleh ingat lagi nama dia. Dia sudah buat satu sketsa sempena kami nak menutup persekolahan. Masa tu saya darjah 4. Dia buat satu sketsa bahasa Inggeris. So menghafallah kami berapa 5 minit punya sketsa tu dalam bahasa Inggeris. Konon-kononnya kami ni budak-budak satu kelas dah nak berpisah. Yalah, kita nak cuti panjang kan sekolah. Tahun depan baru nak berjumpa lagi. So dia buatlah satu sketsa. Berlakonlah saya dalam bahasa Inggeris. Jadi P.Ramlee juga? Jadi budak sekolah lah masa tu. Bahasa Inggeris, P.Ramlee. Okey, jadi tapi mestilah ada menonton banyak teater waktu tu kan sebelum terlibat betul-betul dalam bidang teater. Ke memang tak pernah menonton teater juga? Okey. Sebelum itu kawan kerja saya pernah ajak saya menonton satu teater di Dewan Bahasa. Tajuk dia Mitos, kalau tak silap. Masa tu ada Imuda, ada Badan Budaya Buhari DDP Ibrahim, Sabri, semua. Mereka tu tengah popular sangatlah waktu tu. Itu pengalaman saya menonton teater buat pertama kalinya, di mana saya merasa sangat berbeza daripada kita menonton TV, menonton wayang kan, yang mana kita rasa dia punya direct contact antara kita sebagai penonton dengan mereka di atas pentas tu. Begitu kita merasakan live itu, saya rasa terkagum, dan di situ saya mula ada niat yang rasa aku nak rasalah pengalaman ini. Aku minat dengan dunia ini. Dan pertama kali saya mendapat peluang itulah tadi pergi ke yang CM tadi. Akhirnya membawa jugalah
kan dia menonton tetapi akhirnya tarikan graviti teater tu tarik juga Pok Meh. Cuma saya nak bawa Pok Meh ke belakang lagi, flashback tu kan. Yang mana contohlah macam saya kan, Pok Meh, saya tak pernah makan gaji. Maksudnya lepas habis belajar saya terus jadi pelakon. Jadi macam Pok Meh pula, Pok Meh cakap Pok Meh bukan datang daripada belajar, daripada pengalaman Pok Meh pergi casting jadi P.Ramlee kan. Jadi sebelum tu macam sekarang ni, yelah Pok Meh sebagai professional actor kan, memang full time lah. Sebelum tu Pok Meh memang ada bekerja apa ke? Okey, sebelum saya bermula dalam teater memang saya pernah berniaga, saya pernah jual ikan tolong abang saya masa tu di pasar PJ. Then saya dapat kerja jadi budak-budak office lah, budak pejabat macam tu, bekerja di pejabat, makan gaji lah beberapa tahun. Then bila saya dah mula minat kepada teater tu, saya berhenti kerja dan saya terus pergi ke teater dan sambil-sambil berniaga lah. Lepas tu bila saya rasa macam aku dah boleh carry on kot, saya terus je dalam teater. Ketika itu umur berapa pasal? 20-an. Pertengahan 20-an. Apa yang menyebabkan Pok Meh berani meninggalkan Kerjaya dan pergi kepada dunia teater? Waktu tu dunia teater macam mana? Itu tahun 80-an ya Pok Meh? 90-an. Pertengahan 90-an macam tu. Apa yang menyebabkan Pok Meh tinggalkan Kerjaya makan gaji? Apa yang dijanjikan oleh dunia seni pada waktu tu? Okey, saya sendiri tidak jelas apa sebenarnya yang boleh dijanjikan untuk saya meneruskan dalam bidang ini. Tapi dia macam kau dah termasuk dalam dunia tu, kau dah rasa sayang, kau rasa kau takkan tinggal lagi, kau duduk dalam tu. Hidup mati aku di sinilah. Aku rasa di sinilah tempat aku dalam ni. So alhamdulillah saya rasa walaupun kerjanya sebagai freelance, ada waktu, ada show, ada waktu saya mungkin ada dapat kerja sikit-sikit jadi pelakon tambahan ke apa ke, itulah yang menampung hidup saya pada masa itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini hidup sihat dan sangat berjaya lah pada saya kan. Dunia seni ni memang magic. Okey, macam Pok Meh cakap tadi, dia pun tak tahu, tak jelas pada waktu tu apa. Tapi dia mengikut, dia ikut saja. Sebab kenapa? Teater ni kan dia macam ni tahu, untuk kita yang dah terlibat dengan teater ni, cinta dan kasih sayang tu, itu adalah satu perasaan yang sukar kita nak gambarkan dengan perkataan sebenarnya. Dia ada kaitan dengan macam mana kita dah terlibat secara mental, secara spiritual, secara psikologi kan, secara emosional dengan dalam bidang ini, baru kita tahu macam mana bidang dunia teater ni sebenarnya boleh membuatkan kita mempengaruhi, menghayati sesuatu, membuatkan penonton percaya kepada sesuatu, dan kepuasan kita adalah apabila kita selesai saja membuat persembahan ataupun berkarya, penonton daripada tak tahu menjadi tahu. Dan kita menjadi medium ataupun jambatan kepada hal-hal ini. Okey, kita pergi kepada tajuk. Itulah yang seronoknya. Sebab kita sebenarnya minggu ni, sempena Minggu Kemerdekaan, kita nak cakap pasal patriotism. Apa yang Pok Meh cakap tadi tu kan, dan merasai apa semua tu. Dia ada link. Dia ada link. Sebab itu teater juga, bukan sahaja kita nak guna teater ni untuk hiburan tau. Teater ada juga fungsi yang lebih daripada tu. Teater pernah menjadi alat patriotism yang sangat-sangat berhasil ketika zaman sebelum merdeka dulu. Sebelum tu macam biasa Mat, nak suruh kau define definisi patriotik tu apa? Hurfiahnya. Patriotik tu lah. Okey, ikut saya punya kamus kepala otak saya ni. Okey. Patriotik tu ada satu perasaan atau rasa kecintaan seseorang itu kepada tanah airnya. Semangat nak memperjuangkan dan sanggup berkorban, mempertahankan seperti seorang pejuang lah, patriot kan. Jadi macam mana agaknya teater ni kita nak kata teater ni adalah sebuah alat patriotik. Bagi saya terus terpanggil ataupun bila Kak Leni tanya itu, saya terpanggil macam apa yang perasaan Pok Meh tadi cakap lah. Apabila kita mula rasa, walaupun kita tak tahu
kedepannya apa. Tapi didasarkan kecintaan itu membuatkan kita sanggup berkorban dan mempertahankannya. Dan dalam masa yang sama, secara kita tak sedar, orang melihat kita atas perbuatan ini membuatkan dia macam kita menyebarkan semangat yang baik. Kita dapat mempengaruhi dia, meyakinkan dia untuk untuk percayalah dengan apa yang kita ni. Okey, kita bagi tetamu kita lah. Saya percaya Puan Mei orang yang sangat-sangat berpengalaman dalam dalam teater, telah melakonkan pelbagai jenis persembahan. Jadi pernahkah ataupun Puan Mei terlibat dalam satu pementasan teater yang membawa nilai-nilai patriotism ini? Saya tak ingat pula kalau saya ada terlibat dalam teater yang begitu, tapi saya mungkin biasa menonton ya. Contohnya teater-teater yang mengetengahkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada negara. Bagi saya duduk sebagai penonton dan merasai apa yang nak disampaikan oleh persembahan itu juga satu yang menyumbang kepada perasaan ataupun nilai-nilai patriotik kepala diri sebagai orang yang bikin ataupun orang yang menonton. Begitu contohnya 2 tahun lepas tak silap saya menonton teater Tok Janggut Tok Janggut dia kan di mana di Dewan Bahasa masa tu. Okey. Teater Tok Janggut yang dibuat dalam bentuk dikir, dia agak musical masa tu. So ini satu tokoh yang kita rasa perlu diangkat dan sentiasa diperingati dan diperingatkan kepada generasi baru kan, sebab kita hari ni sibuk kita dalam kita dengan dunia kita sekarang ni, tapi kita mungkin terlupa kepada tokoh-tokoh yang pernah memperjuangkan negara kita pada zaman dulu sehingga kita mencapai kemerdekaan pada hari ini. Itu saya rasa itu penting untuk selalu ada. Memang itu membuka kepada satu itulah kita orang suka nak bagi tahu kepada orang yang menonton ni. Okey, kita membuka minda mereka tentang teater, tentang fungsi teater. Betul. Kami akan selalu tekankan bahawa teater bukan saja tentang lakonan. Dia bukan saja tentang kita berdiri ke atas pentas nak suruh orang tengok, nak tepuk tangan dan kita rasa kembang kuncup lepas tu kan. Tapi kita juga nak promote di sini bahawa teater benda-benda macam ni lah. Dia adalah agent, dia adalah medium. Okey, kalau saya boleh kongsi, pada zaman dulu sebelum merdeka memang teater yang aliran sandiwara kan. Sandiwara. Pada waktu tu sandiwara menjadi satu medium kepada anak-anak muda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Okey, pada tahun sebelum pendudukan Jepun, persembahan bangsawan memang sangat-sangat popular. Tapi dia popular sebagai hiburan dan tempat untuk mencari duit. Tetapi setelah Jepun masuk, banyak kumpulan bangsawan mati, dan apabila British masuk semula, dia cuba nak hidupkan balik pun dah tak boleh sebab dah waktu tu api perjuangan anak-anak muda tengah meningkat, mereka hanya nak merdeka. Jadi medium sandiwara ni lah yang betul-betul menjadi satu medan patriotik. Okey, kita ada nampak lagi tak pada pendapat Puan Mei, kalau kita tengok teater ataupun pada tahun 90-an tu lah, adakah kalau Puan Mei bandingkan pada waktu itu dengan vibe yang kita ada sekarang, ada perbandingan tak macam mana penggiat-penggiat teater ni membawakan nilai-nilai patriotik dalam pementasan? Saya rasa orang penggiat-penggiat pada zaman itu mungkin mereka ada yang pernah hidup pada zaman pra kemerdekaan yang dah berumur. Jadi mereka masih dapat merasa apa yang berlaku pada zaman itu. Jadi karya-karya mereka pada zaman itu juga menyentuh tentang apa yang berlaku pada zaman itu, bagaimana penindasan ataupun penjajahan berlaku terhadap rakyatnya. Jadi karya-karya pada zaman itu banyak menyentuh itu. Mungkin berbeza daripada generasi zaman sekarang yang lebih tertumpu kepada life mereka sehari-hari. Tapi pada saya lah, kalau boleh, jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai sejarah ataupun nilai-nilai patriotik. Maksudnya okey, kita berkarya yang seperti yang ada ni, tapi harus ada juga karya-karya yang mengetengahkan nilai-nilai patriotik begitu. Harus sentiasa ada jugalah.
Okey, saya tertarik bila kita bercakap pasal patriotik. Tapi kadang-kadang ada je cerita yang tak adalah menjurus kepada patriotik, tapi lebih kepada jati diri ataupun lebih cerita-cerita yang lebih menunjukkan kita punya budaya, kita punya adab. Jadi pada zaman Pok Meh tengah bergiat aktif tu kan, cerita-cerita yang ketika itu banyak berkisar tentang saya nak tahu pasal kehidupan ketika itu. Maksudnya apa yang orang cakap paling suka atau selalu dibuat. Sebab dia ada nilai kan. Sebab macam contoh apabila kita macam zaman sekarang apabila kita tengok banyak orang cerita pasal penyakit otak ni kan, mental. Sebab zaman ini adalah ketaranya itu kan. Dan ke situlah kita banyak tengok orang kesian, cerita banyak yang sedih, cerita banyak merontak. Tapi zaman Pok Meh tu yang menunjukkan kita punya patriotik tu lebih kepada jati diri kan. Pada zaman Pok Meh tu banyaknya cerita yang bagaimana? Pelbagai je. Saya tak tahu nak jawab sebab dia sebenarnya cerita tu macam-macam. Ada je yang bentuk-bentuk dalam contohnya drama Sebabak pada masa itu kan. Tidak juga kata mesti semua bentuk patriotik. Kalau persembahannya lebih kurang sama je, boring juga manusia kan. Orang menonton, maksudnya dia tidak ada kepelbagaian lah. Maksud saya tu, saya cakap dia bukanlah cerita pasal patriotik, tapi saya just nak cuba cari tahu. Ketika itu genre apa, bukan genre lah, cerita-cerita yang berbentuk apa. Maksudnya macam contoh zaman saya macam cakap tadi pasal tekanan jiwa, depression. Macam pada zaman Pok Meh tu lebih kepada mana? Maksudnya cerita masyarakat kampung ke ataupun pendasan orang kaya dengan orang miskin ke, apa? Tentang masyarakat lah selalunya. Kalau contoh saya ambil satu persembahan tu tajuk dia Bumiku Oh Bumiku, karya Zaini Oze pada zaman tu. Kalau tengok pada naskah asalnya, dia cerita tentang satu budak kampung je yang datang ke bandar untuk mencari kehidupan di bandar. Akhirnya dia kecewa dan dia balik ke kampung. Tapi dalam sepanjang cerita itu, kita dapat lihat bagaimana tertekannya masyarakat pada zaman itu untuk mencari kehidupan, mencari kemajuan dalam dirinya sendiri. Tetapi bila dia gagal tu, dia balik ke kampung, dia rasa aku harus memulakan balik di sini untuk maju. Jadi itu antara cerita-cerita semasa yang sangat relate pada zaman itu. Tapi bila kita persembahkan pada hari ini, kita rasa macam masih sama relevan je, macam tu juga kan. Masih relevan, isunya masih berulang. Sama juga. Saya ingat dulu kan kita aktif ikut pekan teater kan. Dulu kan Mat, cara untuk kita melihat apakah trending pada waktu tu. Kalau Kak Reni akan tengok pekan teater kan Pok Meh. Dulu saya terdedah kepada naskah-naskah yang baru dan saya rasa macam menarik melalui pekan teater. Betul. Dan pada tahun hujung-hujung 90-an nak masuk 2000 tu, sebenarnya di Malaysia ni kebanyakan naskah teater kita dah bertumpu kepada cerita-cerita yang non-realis sangat. Ada drama-drama absurd, ada drama eksperimental. Mungkin sebab gerakan eksperimen dari tahun 1970-an tu kot yang membawa kepada 90-an ni. Jadi ada kemungkinan kalau kita nak cakap pasal patriotik, mungkin patriotik pada waktu 90-an ini dia bukan lagi perjuangan mengangkat senjata. Tapi patriotiknya mungkin lebih kepada cerita masyarakat yang macam Pok Meh sebut tadi tu. Sebab lama kelamaan apabila orang menulis, memang mula-mula kalau kita tengok trend penulisan skrip pada awal Merdeka, dia punya penulisan memang very straightforward. Kalau dia nak cerita pasal perjuangan kemerdekaan, dia very straightforward. Macam Malam Kemerdekaan tu kan. Tetapi akhirnya apabila ilmu mengenai penulisan skrip, teknik penulisan skrip mula berkembang, orang mula menjadi subtle apabila menulis. Dia menjadi lebih halus dan tersembunyi. Kadang-kadang sebenarnya cerita tu adalah cerita tentang patriotik, tetapi dia teknik penulisannya dia membuat dia tidak direct kan. Jadi sebenarnya saya rasa banyak je cerita-cerita yang macam tu kan. Cuma hanya teknik penulisan yang menjadikan dia macam berlainan. Sebab apa? Sebab saya pergi ke arah tu nak tahu tu kerana dia apabila kita cakap pasal patriotik, dia takkan jauh ataupun akan lari pasal kecintaan
dia sayang ni kan. Itu yang menyebabkan saya pergi ke arah nak tanya macam sekarang ni, kalau nak relatekan tentang patriotik, walaupun cerita pasal depression kan, tapi akhirnya kita pergi kepada kecintaan kan. Di situ yang buatkan saya macam saja je lah, ataupun saja nak melihat ketika itu menariknya, ataupun kalau macam pasal cinta kan, padahal rupanya cintanya pada kampungnya, cintanya pada tanah air. Tanah air. Saya pernah terlibat dengan satu persembahan tajuk dia Ratna Kadal. Ratna Kadal. Khairul Nazwan. Ya, Khairul Nazwan Ruzi. Ini pada saya ini karya anak muda lah. Betul. Karya anak muda budak-budak sekarang tapi isi dia, walaupun dia tak cerita pasal negara, kecintaan ke apa ke, tapi patriotik dia adalah rumusan daripada apa yang kami buat tu. Pada saya dia adalah kecintaan sesama kaum, supaya kita dapat memelihara perpaduan antara sesama kita. Itu juga adalah satu-satu ciri patriotik. Yang mana karyanya anak-anak muda sekarang di situ salah satu cara lah. Bukan sekadar kita nak bercerita tentang mesti negara Mesti angkat bendera, mesti angkat senjata perpaduan kan. pun salah satu daripada elemen patriotik juga kan. Ratna Kadal tu percintaan antara lelaki Melayu dan perempuan India, betul lelaki kan? Melayu, perempuan India, dan ada berlaku halangan dan kekangan daripada masyarakat yang melihat ini sebagai satu pasangan yang tidak kena ni pada masyarakat, tapi pada mereka ini cinta. Kan ini satu rasa yang di luar daripada kuasa korang. So berlaku drama dia. Bagus skripnya. Saya suka. Okey. Masa tu kalau Pak Mei boleh perhatikan, yang datang tu Mei, selain pada penonton Melayu, adakah penonton bukan Melayu ada datang? Ada. Menarik. Mungkin mereka terpancing dengan tajuknya tu kan. Sebab walaupun ceritanya dui bahasa lah, bahasa Tamil, bahasa Melayu, tapi kerana tajuk ni kita letak dalam bahasa Tamil, Ratna Kadal, cinta Ratna. Kadal tu cinta. Cinta Ratna. Jadi orang India pun hadir menonton pada waktu tu. Dan apa dia orang punya respon? alhamdulillah dia orang faham bahasa Tamil yang Pak Mei cakap Tamil. watak saya masa tu kena jadi abang kepada ada. Ingat lagi tak kalau minta buat sekarang? Boleh ingat? Saya takut salah kan jadi lain pula. Tak apa, boleh cuba sikit je. Tapi dalam cerita tu senang cerita, saya memang tak ada dialog dalam bahasa Melayu langsung. Watak bapak dia tu Bapak Ratna. Abang Ratna. Ratna dengan abang dia ni, saya bawa watak abang dia, Siva nama dia. Masa tu dia memang dua beradik. Orang tua dua-dua dah tak ada. So Ratna ni memang menumpang kasih dengan abang dia, dan abang dia lah abang dan dia lah bapa kepada Ratna tu. Dia sangat sayang dan dia sangat jaga Ratna ni. Okey, kita try sikit. Hebat Pak Mei. Kita try sikit. Walaupun mungkin tergelincir, tapi kita kata kita dah disclaimer, kita try. Dan kepada penonton yang boleh tahu apa yang Pak Mei cakap ni, korang boleh komen. Dia betul Kita cuba. cakap ke? Semangat sikit Pak Mei. I know you can do it. Sedih sebab kalau tersalah sebut minta maaf lah kalau saya tak apa ingat semua dialognya sebab dalam sikit. dah lebih 10 tahun. Ya belum dalam hingga tengah. Okey. Rasa patah dua. Dia main lenggok ni saya tahu. Bukan senang tau nak cakap. Dia jangankan dua bahasa lain. Kak dia ni nak cakap dialek Kelantan pun yang masih bahasa Melayu tu pun aku dah macam lidah bergumpal-gumpal. Kalau saya pula main yang kalau saya tahu apa. Okey kan ni. Sementara mungkin saya boleh test lagi Pak Mei adakah dia ingat atau tidak. Kita pergi ke trivia. Okey, kita ada trivia nak dibaca. Tertulis di sini, tahukah anda pada tahun 1990-an bangsawan kembali dipentaskan oleh institusi seperti Panggung Negara ataupun Istana Budaya sebagai usaha memelihara warisan seni negara. Persoalannya, apabila sesebuah institusi memilih cerita yang ingin dipentaskan, adakah mereka sekadar memelihara warisan atau turut membentuk cara kita memahami sejarah dan patriotism? Amboi adik, orang suruh buat trivia, kau bagi kita orang soalan pula nak jawab. Macam mana soalan kita kena jawab lah. Okey, dia kata bangsawan tu dipentaskan semula.
memang bangsawan selepas pendudukan Jepun boleh dikatakan ada satu period itu macam dia matilah. Okey, tetapi dia kerajaan beberapa inisiatif kerajaan membangunkannya semula, especially selepas 80-an dia hidup baliklah perlahan-lahan. Jadi bila dia dipentaskan pada tahun 1990-an ke atas tu, soalannya dekat sini, apabila institusi seperti Istana Budaya, Panggung Negara yang disebut di sini mementaskannya, adakah mereka ni betul-betul nak memelihara warisan atau ia juga turut membentuk, adakah sekadar adakah mereka sekadar memelihara warisan atau ia turut membentuk cara kita memahami sejarah dan patriotism? Pok Mei, Okey, apa pendapat? kalau saya sendiri kalau yalah, saya memang bermula pada zaman itu tahun lebih kurang. Ya. Saya tahu Pok Mei semangat. Kau kenapa Apa kata potong-potong cakap tetamu ni? Kita berehat dulu. Oh, Sebab nak saya tengok rehat. semangat tu. Oh, Mana saya? Kita okey. break dulu. Okey. Okeylah, Okey. jumpa lepas ni. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang Apa khabar semua? Saya Cookie Monster. Jangan lupa subscribe Cerita di Belakang Tirai. Mat, apa tu Mat? Apa tu? Apa awak tak ingat tak itu apa Cookie rancangan? Monster. Di dalam Dalam apa? Sesame Apa? Street. bolehlah Sesame Street. Sesame Street. Inilah suara di sebalik watak Cookie Monster. Ya, itu. kita bawakan. Tapi jangan lupa, Ah. anda semua jangan lupa subscribe, tekan notification bell. Dan follow dan komen banyak-banyak. Banyaklah orang tengok kita buka live TikTok, komen sangat seronok kita ada kawan-kawan yang tengok kita buat kerja. Ya, Semangat sikit. Ya, semangat sikit. Bulan Merdeka, semangat pun merdeka. Ya. Kita nak cakap dengan apa ni Pok Mei. Pok Mei, cerita sikit di sebalik Sesame Street tadi tu kan, watak Cookie Monster. Macam mana boleh terbabit sebagai voice actor lah tu kan. Okey. Saya selain daripada lakonan yang konvensional yang biasa ni, saya juga buat menjadi talent untuk siri-siri kartun, filem-filem yang dialih bahasa. Dan selalunya saya ni selalu saya dapat watak-watak yang suaranya serak. Itu saya tak tahu, rupanya susah nak mencari suara pelakon yang ada suara yang naturally serak. Husky ni. Sebab bila dia orang panggil pelakon yang tidak husky, kena huskykan suara mereka, kena serak kan, dia jadi tak natural. Tapi dengan saya ni dia macam satu jam punya session dubbing tu, suara saya boleh serak all the way. So dia mudah. So dapatlah saya watak-watak gorila, jadi raksasa, jadi watak-watak jahat. Termasuklah salah satunya Cookie Monster dalam Sesame Street ni. Apa lagi rancangan lain yang Pok Mei ada buat alih suara, voice acting? Kalau filem antaranya dia ada satu siri kartun Batman. Watak saya dalam tu The Joker. The Joker. Dia memang dia punya serak tu. Saya sendiri pun sampai, yalah, walaupun boleh tahan kan, tapi seksa juga tu sampai ada hari tu yang saya direhatkan beberapa hari sebab hilang suara, then recover balik baru boleh sambung. Tu dah terlalu ekstrim lah. Piramli lah. Joker lah. Adik-beradik cakrahan lah. Itulah dia. Okey. Inilah definisi yang kau sebut tadi yang kita nak buat minggu depan ni, street smart tu. Banyaklah. Kita ni ada planning kita Pok Mei dalam episod kita akan datang, kita buat book smart versus street smart. Macam mana tu? Kita nak bincangkan orang-orang seni yang datang daripada formal background dengan yang datang daripada bukan formal background. Macam mana dia punya cerita tu bukan teater sajalah, dia teater campur tentang lain seni juga. dan macam-macam lagi lah. Jadi kita nak bagi mukadimah lah hari ni. Inilah menarik. antara kalau yang kita boleh cakap, contoh street smart. Street smart. Street smart. Street smart. Okey. Tapi sejak sebelum kita sambung balik cerita pasal patriotik ni dengan Pok Mei. Pok Mei, boleh tak bagi tips pada yang baru melihat, menonton, macam mana kalau dia orang nak pergi audition untuk voice acting ni? bukan voice yang menyanyi tu kan? Okey, ini yang saya pernah buat lah ya.
kita tahu kita tak ada pengalaman dalam dubbing ni. Untuk saya dulu menonton siri-siri TV, dan bila kita menonton tu, katakanlah kartun lah katakan, kita menonton tu nanti adalah watak yang kita rasa suara aku nak lebih kurang dengan karakter ni. So sepanjang kita menonton tu, asalkan karakter itu berdialog saja, kan ada sari kata tu. Okey, katakanlah kartun tu dalam bahasa Inggeris atau bahasa Jepun ke katakan, dia keluar sari kata tu, saya akan baca sari kata yang bahasa Melayu dia, tetapi saya akan tiru suara dia. So menggunakan suara yang saya tiru tadi tu, baca sari kata, so saya akan cuba berlatih di situ. Itu je lah latihan saya. Dari segi casting pula, Okey, dari segi casting, macam mana nak dapat? okey, yang pernah saya buat, bila saya sampai ke tempat casting tu, sebelum kita dipanggil masuk ke dalam studio castingnya, di luar tu dia orang akan sediakan satu komputer, monitor, dia akan letak scene-scene yang akan diuji bakat nanti. Ada skrip dialognya di situ. So dia akan bagi headphone, kita akan dengar suara watak yang kita nak uji bakat kejap lagi. So di situ kita berlatih sebelum masuk ke studio tu. Itu dulu. Okey, soalan last untuk perasaan ni kan. Macam mana kita nak tahu cari tempat casting? Cari tempat casting. Maksudnya dekat mana dapat tawaran ni apa semua ni? Di media sosial bukan selalu ya. Ada waktu-waktu studio-studio akan buat dia punya promosi, mencari bakat-bakat baru untuk jadi talent lah untuk studio tu. Kena rajin cari. Facebook apa semua dah ada lah. Tapi dulu Ada Instagram semua dulu ada. sebelum media sosial, Sebelum media sosial ada dua cara je lah. Kalau dia keluar dekat Surat Khabar contohnya, studio mencari pelakon baru, suara-suara baru, ataupun kalau kita ada kawan-kawan di dalam bidang itu yang memberi info lah. Maknanya Pok Meh, Ha. kita pergi pada Pok Meh kan. Dulu selalulah kalau tengok kartunnya memang bising lah depan TV tu. Bising depan TV. Aku dah. Lepas tu mak bapak kemarin tak marah ke? Bukanlah sepanjang masa, sekali-sekala je. Dia selalu. Dia kena selalu. Tak ada. Ini dah terbiasa, habit. Bila kita nak ada uji bakat tu, masa tu lah berlatih. Begitulah, tak ada sepanjang masa kartun. Tapi untuk saya lah, sebenarnya kebetulan juga sebab ada satu masa tu dalam tahun 2008-2009 tu, saya tengah syuting dengan satu production ni. Production tu dia ada buat drama ataupun siri-siri TV, dan dia juga ada satu department yang dubbing siri-siri kartun alih bahasa ni. Jadi kebetulan saya berjumpa di pejabat production tu, kawan lama saya bekerja di bahagian dubbing tu. Sambil-sambil isap rokok di luar pejabat tu, rupanya kawan saya ni, sambil-sambil kami bersembang ni, dia duduk dengar suara saya. Lepas tu dia minta nombor telefon. Dalam seminggu 2 minggu kemudian dia call saya, kau boleh datang tak untuk casting? Aku ada satu siri baru ni, kita baru nak start. Aku rasa suara kau sesuai dengan watak ini. Di situ saya bermula dalam alih bahasa ni. Rupanya waktu duduk borak tu dia casting Pok Meh dia terus dia terus boleh. Untuk suara, untuk karakter ni boleh. Rupanya dia berfikir ke situ. Kita ni duk sembang biasa je kan. Gitulah. Okey. Kita nak balik pada tajuk. Ya. Kita kembali kepada tajuk kita mengenai patriotik, teater dan patriotism. Saya just nak tanya pendapat Pok Meh lah. Kalau Pok Meh memerhati, sebab pada saya dengan pencapaian Pok Meh sekarang ni, dengan latar belakang Pok Meh sekarang ni, of course kita tahu Pok Meh seorang yang humble, merendah diri. Tapi pada saya Pok Meh adalah orang yang layak untuk memerhatikan dan sebenarnya layak memberikan komen dan memberikan teguran ataupun apa sajalah perspektif kepada anak-anak muda zaman sekarang. Apa pendapat Pok Meh melihat kepada corak sikap ke ataupun cara berkarya generasi sekarang ni? Kalau kita nak kata level ataupun tahap mereka untuk memperjuangkan semangat patriotik di dalam karya itu, adakah kesungguhan tu ada, ataupun adakah mereka just
ini bukan masalah diorang. Mungkin pada diorang buat apa kita orang berkarya lah, kenapa nak limit. So apa pendapat Pok Meh tentang pada saya lah, bukanlah nak tegur kan, tapi saya suka mencadangkan kepada generasi penggiat teater sekarang ni supaya mempelbagaikan lagi kecenderungan mereka berkarya, bukan sekadar cerita yang mereka biasa je kan. Perlu luaskan lagi kepada cerita-cerita yang berkait dengan sejarah atau patriotik, cerita-cerita lama. Mungkin teater tradisional contohnya, supaya mereka tu sendiri lebih berkembang dalam bidang itu, tidak tertumpu kepada satu style saja kan. Indie punya teater so-called sekarang ni, karya gaya anak-anak muda ni kan. Buat juga yang macam tu, tapi jangan lupa kepada karya-karya yang lebih memperingatkan kita kepada cinta kepada negara gitu. Kenapa saya tanya? Sebab sekarang ni memang saya nampaklah, saya setujulah dengan Pok Meh. Kau tahu tak, sekarang ni memang betul lah kita akan berkarya mengikut zaman. Karya-karya generasi akan reflect kepada zaman. Tetapi salah satu tanggungjawab kita juga, sebagai orang-orang seni, kita juga perlu ada satu sikap. Akhirnya lah berevolusi kan. Mula-mula anak-anak muda memang dia akan start dengan karya peribadi. Pada usia yang muda baru menulis, memang akan bertumpu pada karya peribadi. Tetapi akhirnya kematangan kita kena ada tanggungjawab juga. Apabila kita dah berhasil untuk ada kelompok yang mengikut kita, pada saya akhirnya kita kena juga ada tanggungjawab macam yang Pok Meh cakap tadi. Saya sendiri tidak bermula dengan teater-teater yang sejenis patriotik. Itu karya yang paling dekat pada zaman itu juga kan. Tapi ada rasa kemahuan tu, kehendak untuk aku naklah buat teater yang lebih ke arah tradisional. Aku nak rasa pengalaman itu, nak memahami persembahan-persembahan yang begitu juga, sebab saya pun nak memperkayakan khazanah kerja saya juga kan, tidak tertumpu pada satu jenis saja begitu. Tapi kan bagi saya lah kan, nanti Kak Leni cakap saya menekan pula kan? Generasi muda ni intonasi tu pun dah dengar dah menekan-nekan tu. Tak, sebab saya lebih kepada tajuk perkataan saya itu adalah kesedaran. Yalah, apabila kita lontarkan soalan apabila generasi muda, kadang-kadang dia orang bukan jauh dengan patriotik pun, tapi macam lebih kepada aku just nak buat teater. Tetapi perkataan kesedaran tu kan, rasa-rasanya apa pandangan Pok Meh ataupun pendapat Pok Meh tentang apa yang perlu juga, sejauh mana kesedaran itu, dan apa yang perlu dibuat juga oleh otak-otak ni untuk menanam ataupun menanam rasa patriotik itu untuk generasi muda ni. Pada saya bukan sekat membikin sajalah, harus ada harus bersamalah pembikin teater yang dahulu, yang lama dengan yang baru ni harus bercampur, sama ada menonton ataupun membuat teater bersama-sama. Saya rasa bila kerjasama itu berlaku, akan adalah bertukar-tukar pandangan, berkongsi pendapat, dan di situ akan melahirkan satu karya ataupun kerjasama yang bagus lagi lah maksudnya. Cuma macam mana nak bagi orang otai ni dengan budak muda ni bekerjasama, yang ideanya adalah bekerjasama. Tapi apa caranya, apa ke metodnya? Kau marah ke apa? Tak ada. Bukan, saya suka. Betul, saya faham tu. Okey. Orang muda segan dengan orang yang punya pengalaman. Orang pengalaman, kau pun tak tegur. Macam mana tu? Tak juga. Kalau tak tahulah orang lain, tapi kalau untuk saya tidak bersikap begitu. Saya terbuka saja. Saya sebenarnya sangat suka bekerja dengan orang yang muda, sebab saya mungkin agak ketinggalan kurang mengikuti perkembangan terbaru dalam karya-karya ataupun gaya berkarya yang baru. Jadi bila saya bekerja dengan lapisan muda ni, saya rasa saya sendiri belajar daripada orang muda gitu. Okey. Maksud saya tu, Pok Meh melihat senario sekarang benda tu. Ya, macam Pok Meh macam welcome dan diorang pun datang kat Pok Meh. Tapi Pok Meh rasa rata-rata kita ni sekarang, antara generasi yang terdahulu dengan sekarang ni, adakah benda ni terjadi? Itu yang saya cakap, ada jurang tu. Itu yang maksudnya. Kalau pandangan Pok Meh sendiri melihat benda, situasi keadaan sekarang ni,
Adakah dia ada jurang ataupun bagaimana? Apa pandangan Puan Mei? Mungkinlah ada sedikit macam tidak begitu harmonize kan antara macam mana dua peringkat ni, ada gap di situ, generation gap. Mungkin adalah, saya rasa itu permasalahan yang perlu ditangani bersamalah oleh kedua-dua pihak, yang muda dengan yang lebih senior ni tadi. Saya rasa itulah, balik kepada berkarya bersamalah. Kena pecahkan jurang Kena generasi. pecahkan juga. Mungkin Kena pecahkan juga. Mungkin ada cadangan. Buatlah persembahan. Kalau saya berkarya tu sendirilah, apa lagi. Yelah, kan? Di mana lagi kita nak berjumpa kan dalam suasana teater selain daripada membuat persembahan kan. Okey. Saya tak adalah provoke, tapi saya cuba mencari okey, apa solutionnya, sebab kita selalu mencampakkan inilah masalahnya. Tapi apabila saya bertanya Puan Mei, saya agak tertarik dengan Puan Mei kata itu yang katanya kita kena memeriahkan lagi. Buat pertandingan, buat persembahan yang mana nanti generasi yang terdahulu boleh datang dan yang muda boleh bertemu. Itulah tempat pertemuan antara kita untuk menjalinkan balik hubungan tu kan. Mungkinlah kan. Saya rasa itu apabila saya cuba tanya Puan Mei tadi, saya nampak itu idea yang baiklah. Kecuali yang pernah yang pernah kita lihat lah kan, apabila banyaknya peraturan baru yang buatkan susah pula kita nak buat persembahan kan. Itulah. Bila komunikasi tidak berlaku, mungkin kita hanya melihat satu sama lain tu daripada jauh saja. Orang lama melihat orang muda tu macam tu. Cakap yang muda, alamak, dia orang ni kan. Tak. Kalau bolehlah masing-masing membuka diri, merapatkan silaturahim atau hubungan. Saya rasa tidak ada masalah. Sebenarnya kita bila berjumpa, kita berbual sama kita, yang muda ataupun yang tua, kita okey je. Open je. Okey, Puan Mei, apa cabaran, kalau kita nak tanya pasal cabaran nak menghasilkan karya patriotik? Bukan semua orang nak buat karya patriotik. Kalau yang muda dan aktif sekarang ni, Kak Edi perasan macam Roidi Rokidi kan, penulis seperti Roidi Rokidi, dia saya perhatikan dia memang semangat dia untuk menulis karya yang ada elemen patriotik itu memang sangat tinggi. Tapi tak ramai macam dia. Yang lebih ramainya adalah yang pendekatan diorang berbeza. Jadi pada pandangan Puan Mei, bagaimana agaknya, apakah mungkin cabaran, kenapa sebenarnya diorang tak mau tulis cerita tentang patriotik ini, tak ramai? Apa agaknya halangan ataupun apa faktor menolak dia itu sebenarnya? Saya tidak rasa mereka menolak. Orang muda ni, saya rasa mereka akan bermula daripada apa yang paling dekat dengan mereka secara peribadi. Contohnya kalau anak muda tu lahir ataupun dibesarkan di kawasan bandar, dia akan berkarya di sekitar apa yang dia rasa, apa yang dia tahu, dan dia rasa itulah yang perlu diangkat. Jadi karyanya akan begitulah. Dan kalau kita lihat pula, persembahan banyak berlaku kan, lebih banyak di kawasan-kawasan bandar kan. So karya-karya orang macam ni lah yang banyak dipentaskan, dipersembahkan. Banyaklah karya macam ni. Tapi kalau saya melihat macam saudara Roidi tadi, dia asalnya daripada kampung. Kan dia daripada sebelah utara, tak silap saya kan. So dia bermula di situ. Jadi walaupun dia sudah habis belajar, contohnya karya-karya dia ambil daripada alam dia yang dulu masa dia membesar. So dia dekat dengan itu. Jadi saya rasa logik je karya-karya dia lebih bersandarkan kepada hidup dia yang dulu, asal usul dia kan. Dan kemudian ditambah pula mungkin kesedaran dalam diri dia kesedaran berkembang, diri dia, dan akhirnya dia pun timbul kegemaran dia untuk dan kesukaan dia untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bersifat patriotik. Sebab saya perasan pattern karya-karya Roidi memang, walaupun apa saja, macam ada yang saya ikut beberapa lah, mungkin bukan semua, macam Keranda 13, yang Iskul Mapan-Mapan, dan beberapa lagi Rumah Pasung kan. Memang kecenderungan dia akhirnya dia akan bercakap tentang negara. Tentang negara, tentang seni. Contohnya dia ada juga menulis skrip-skrip untuk drama TV. Ya, betul. Dia juga aktif. Skrip untuk drama TV dia selalu
akan kait dengan seni juga. I see. Ah. Okay. Itu identiti lah, kan? Seni GK kan, seni-seni daripada sebelah utara yang dia tahu dan dia rasa masyarakat kena tahu juga tentang ni. Walaupun ceritanya tu cerita tentang contoh datuk dengan cucu, tapi wataknya tu ada kena-mengena dengan persembahan tradisional. So di situ secara tak langsung kita memperkenalkan baliklah seni-seni kan? yang terdapat dalam negara ni. Ya, okey. Saya nak promote lagi sekali pada minggu depan 31 Ogos 2026 di Universiti Melaya. Inilah yang kita guna. Ini sangat menarik. Saya nak mengangkat inisiatif Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Zamri. Beliau sangat-sangat bersemangat. Beliau seorang dentist tau. Tetapi dia punya kecintaan dia kepada bidang seni itu sangat tinggi sehingga dia sendiri yang datang dengan cadangan untuk pada tahun ini UM melaksanakan sambutan kemerdekaan menerusi medium teater. Saya rasa ini pertama kali kot dekat UM dan saya kali ini sangat-sangat gembira kerana dapat diberi peluang untuk menjayakan persembahan ini yang mana Pok Meh pada 31 Ogos 2026 UM akan melakonkan semula apa yang berlaku di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. Kami cuba sehabis baik. Of course, kalau kita nak kata 100% tu tidak, 90% tu kita cuba. Okey, tapi 80% tu saya janji gitu kan. Jadi kita nak panggil orang-orang semua yang menonton kalau berminat. Anda tak dapat keluarlah dari rumah pada pagi Merdeka tu, kalau tak boleh pergi sejauh Putrajaya, mai datang kat UM dekat Padang Pelapis, menyertai kami menghayati semangat patriotism pada pagi itu. Kita tidak berada di Stadium Merdeka pada 1957, tapi kami akan cuba membawa semangat itu datang kepada kita pada waktu itu dan kita sama-sama melaungkan merdeka. Kita rasa semula apa yang dirasakan oleh masyarakat di Melaya pada waktu itu. Datanglah berbaju 1950-an. Semoga kita dapat merasailah keterujaan, kegembiraan menyambut pengumuman kemerdekaan pada waktu itu. Dan saya juga teruja kali ni. InsyaAllah saya akan hadir sebab jarang-jarang kita dapat nak saksikan sebuah lakonan semula dan persembahan teater di luar. Itu yang paling best. Di padang yang besar. Cabarannya nanti kami kena buat di atas padang yang sangat besar dan melibatkan barisan kehormat yang banyak dan tembakan meriam sebanyak 101 das tu. Itu sangat saya tunggu kali ni. Itulah. Tembakan 100 das. Sebab apa selalunya asal Hari Merdeka aja kita tengok perbarisan, perarakan. Kali ni mungkin kita akan dapat merasai sendiri. Duduk di dalam kita rasakan zaman tu dengan pakaian itu satu cara yang unik juga kan. Sebenarnya itulah idenya tau Pok Meh. Sebab Prof Zamri pun bercakap katanya okeylah idea perarakan tu biasalah, itu idea yang biasalah setiap tahun dibuat. Tapi katanya kali ini dia kata perarakan mungkin boleh memberikan semangat secara luaran, tapi dia kata dia tak mau secara luaran. Dia nak kali ni kita rasa spiritual. Pasal tu dia galakkan yang datang menonton nanti pakai baju macam orang 57 tu. Dan kita datang dengan semangat. Berlakonlah sekali dengan kita orang. Jalan kaki masuk nanti fikir yang sekejap lagi kita nak sambut merdeka. Dan cuba rasakan, cuba identify apa perasaan anda pada waktu tu nak menunggu pengumuman. Sebab nanti kita akan ada ucapan daripada wakil Queen Elizabeth juga. Dan yang melakonkan watak itu memang pensyarah kita yang memang dari UK. So kita cuba untuk meniru semula. Dia akan melakonkan semula. Kita ada Raja-Raja Melayu akan naik pentas dan berdebar, semua orang menunggu, dan penyerahan peristiharan kemerdekaan daripada Duke of Gloucester kepada Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku Abdul Rahman memberikan ucapannya dan melaungkan merdeka. Saya rasa kita semua yang kalau kita berada dekat situ, itulah masanya untuk kita meniru semangat. Dia macam sebuah reenactment ya. Reenactment. Menarik. Sebab Kak Leni mengingatkan saya masa saya tengok dekat mana saya pergi museum tu, Bukit Kepong tu. Kan dekat dalam tu dia ada tunjuk video. Which is bila kita berada kat situ, boleh kita tengok boleh rasa, apa semua, kita boleh rasa. Itu pun boleh buatkan bulu roma saya naik. Dan ini kalau live kita boleh rasa bau, kita boleh tengok depan mata. Dan mengambil peranan sebagai penonton pada waktu tu. Dan lebih lagi nak rasa, pakailah pakaian. Bagaimana
orang ketika orang itu. pakaian. Anda boleh cek, kita ada dokumentari. Cuba tengok dokumentari berjudul Retrospektif, ya Allah. Salah sebut kot. Retrospektif Kemerdekaan Melaya. Kita boleh nampak dekat situ apa orang Melayu berpakaian baju Melayu, orang India berpakaian India, semua dengan baju kebangsaan masing-masing. Datang dengan semangat yang sangat tinggi dan waktu tu 20,000 orang melaungkan merdeka di Stadium Merdeka. So kita cubalah, okey, supaya penghayatan itu timbul dan sekurang-kurangnya kita dapatlah merasakan, kita bercakap macam macam ni rupanya rasanya, debarannya menunggu dilaungkan merdeka itu. Okey, jadi itulah dia patriotism. Kita haraplah walaupun mungkin orang kata takkanlah dengan teater macam tu je sekali dah tapi cuba anda datang dan tengok. Teater ni magic macam Pok Mei cakap mula-mula tadi. Teater ni ada magic yang lain. Dia tak sama dengan kalau anda menonton TV saja kan, tidak terlibat secara fizikal. Datanglah tengok teater dan pasti anda akan rasa. Yes. Saya nak sambung yang Kak Leni cakap tadi. Ialah takkan sekali kita boleh rasa. Tak, sebenarnya dia kena bermula dengan langkah pertama. Kan? Di situlah akan terbitnya, orang cakap tak kenal maka tak cinta. Kan? Di situlah mungkin terbitnya nanti insya-Allah akan pergi pula persembahan yang lain. Ya, persembahan yang lain insya-Allah. Insya-Allah kami cubalah membawa pengalaman dengan baik. Okey, kali ni kita juga tak nak lepaskan Pok Mei pulang dengan begitu saja. Kita nak suruh dia share Apa tu? cerita mistik. Okey. Kita memang suka tanya cerita mistik. Tak tahulah kenapa produksi ni Pok Mei, kita orang macam dapat semangat baru bila dengar cerita Saya tak ada pengalaman mistik ni sebenarnya sebab mungkin saya bukan orang yang telus mata dengan benda-benda mistik, benda-benda alam yang lagi satu ni. Kalau telus berani tak? Kalau telus itu pun saya lari. Mungkin sebab tu Tuhan tak anugerahkan saya dengan mata yang telus macam tu. Tak ada. Cerita seram tak ada. Kalau ada pun rasanya seram sejuk je lah kot. Bukan seram yang memang menakutkan maksudnya. Okey, apa? Share lah. Okey, ni dia ada satu peristiwa tau. Masa tu grup saya, kumpulan angka ni menang Pekan Teater peringkat wilayah, peringkat negeri dan kami dibawa ke peringkat seterusnya, peringkat zon. Okey, bila sampai ke zon, masa tu persembahan tu dibuat di sebuah dewan entah di Seremban. So sampai giliran kami bump in, masuk ke belakang pentas, buat persediaan apa semua tu, ada satu benda yang kami perasan melekat dekat pintu dinding backstage tu. Pintu bilik makeup macam tu lah. Ada sudu, ada garpu. Terlekat dengan masking tape di situ. Okey. So kami pertama kali duduk di situ, masuk tengok, apa benda ni? Ini semalam baru habis persembahan grup lain. Apa benda ni? So masing-masing semua dah bulu roma dah naik, bercerita sama sendiri. Okey, siapa-siapa kalau lalu depan pintu tu jangan tengok lalu saja. Okey, kita pergi belah lain je, pergi corner belah lain je. Jangan pedulikan situ, jangan siapa-siapa sentuh. Takut ada yang terkena. So okeylah. Buatlah persembahan persembahan teater tu. Bila tengah show tu, masa tu saya tengah berdialog dengan satu kawan saya lah. Tengah berdialog tu meletup. Pum! Lampu atas kepala. Nasib baik dia di belakang sikit dekat cyclo tu, meletup. Tengah berlakon ni terganggu pasal kuat letupan tu. Lepas tu bunyi kaca berderai jatuh. Saya tengok kawan saya tengok saya. Dialog semua dah hilang dah ni. Ini agaknya sabotaj dia orang ni nak kenakan kita ni. Sebab apa tau? Pada zaman-zaman itu banyak cerita-cerita tentang antara sama-sama grup Sihir yang bertanding kan? ni. Betul. Semua aku nak sabotaj grup kau, yang grup sini pun nak ilmu-ilmu kan, nak rosakkan. Betul. Ni. Itu banyak berlaku. Itu yang membuat grup kami ni syak. Garpu dengan sudu yang melekat dekat pintu tu macam nak mengenakan kami tau. Okey, so
tengah duk berlakon tu macam-macam dia punya tu. Aku nak buat apa ni? Ni melecok kat belakang ni. Okey, lepas tu aku tengok aku. Pergi mampulah dia. Tiba-tiba dialog tu keluar. Oh, dia terkeluar betul. Dialog tu keluar, tak ada kena-mengena dengan skrip. Okey, sambunglah berlakon sampai habis. Okey, tutup cerita dekat Seremban tu. Dalam bulan lepas tak silap saya ternampak satu post by Azhan Rani di Instagram. Azhan Rani. Azhan Rani, ya, pelakon. Dia share gambar garpu dengan sudu yang macam tu. Saya tengok tu macam, ini sebiji macam yang aku tengok Gambar yang dekat sama. Seremban berapa puluh tahun tu. Azhan Rani pun berceritalah tentang kekaguman dia tentang betapa kreatifnya orang-orang teater bila dalam keadaan terdesak. Maksudnya, mungkin grup sebelum itu, dia orang tak cukup penyangkut baju tau. Hanger tak cukup. Jadi kreatifnya dia orang gunakan sudu dan garpu ni lekat dekat dinding pintu, di situlah dia orang sangkut baju. So dia kata dia kagum dengan tu. Barulah saya relate balik. Ni berapa puluh tahun ni. Duk cerita ni kita punya suspend kan. Rupanya itu sekadar untuk menyangkut baju saja. So selama ni kami sebenarnya salah sangka. So terima kasih sebenarnya kepada Azhan Rani kerana share benda tu. Kalau tidak berpuluh tahun sampai ke mati saya duk salah sangka lah. So dia tak seram kan? Tak seram langsung kan? Itulah yang paling seram yang ada lah. Selain daripada itu tak ada. Saya tak ada cerita seram yang sebenarnya. Gitulah. Apa pun saya ucapkan terima kasih lah Abang Azhan Rani kerana telah merungkai persoalan dalam kepala otak. Mistik dalam kepala otak. Saya nak tambah sikit. Okey. Azhan Rani dia pun bertanding juga. Kami daripada wilayah, dia wakil daripada grup Melaka masa tu. So dia punya persembahan samalah, kami sama-sama bertanding pada waktu tu. Jadi apa yang dia cerita tu sangat relate lah dengan saya. Kami sama-sama bertanding rupanya. Oh, maksudnya cerita dia tu datang daripada pengalaman yang sama. Lah. Cuma dia saya tak tahu, mungkin grup dia kot yang buat. Saya tak tahu. Azhan, kau tolong bagi tahu Azhan. Kan? kau kena suruh Azhan tengok. Yuk, tolong yuk. Tolong jawab. Saya harap nanti mungkin producer ataupun salah satu daripada kita tag Abang Azhan supaya dia beri penjelasan. Tolong bagi penjelasannya, ini misteri tapi terungkai dah lah. Itulah. Astagfirullahalazim. Harap-harap nak dapat cerita seram. Rupanya Seram sejuk. Seram sejuk je lah. Komedi seram. Tu je yang ada. Okeylah. Baik. Ya Allah, terima kasih Pok Meh. Sama-sama. Terima kasih sebab datang dan mungkin kita nak minta Pok Meh bagilah dalam seminit bagi pesanan nasihat kepada anak-anak muda, adik-adik yang nak bermain di dalam dunia seni sekarang. Mungkin ada apa-apa pesanan, nasihat? Okey, untuk adik-adik generasi sekarang ni yang berminat untuk terlibat dalam bidang seni, sekarang ni hampir di seluruh negara kita ada institusi kesenian yang menyediakan ilmu teater kan. Masuklah ke tempat-tempat pengajian ini untuk menimba pengalaman secara formal dalam kesenian sebelum anda masuk ke industri, ke bidangnya. Saya sendiri rasa agak rugi sebab saya tidak pergi ke bidang itu pada waktu saya dulu. Saya rasa itu satu kerugian buat saya. Jadi anda jangan jadi macam saya. Pergi secara ilmiah. Kita tengok contoh Dr. Leni kita ni, beliau bermula dengan institusi pengajian seni kan. Sekarang dia dah jadi Profesor Madya. Ini satu benda yang saya sangat bangga. Tahniah kepada beliau. Ini dia belum doktor lagi. Tapi J. Iswazir juga bermula dengan apa? Dia masuk dia Pilih kasih. bukan belajar di UM juga kan dalam bidang seni dan sudah menjadi pelakon yang berjaya. Ini contoh-contoh mereka yang mencari ilmu dalam bidang seni dan berjaya. Jadilah seperti mereka.
jadilah seperti Pok Mei juga. Ya, jadilah seperti Pok Mei. Ini sebenarnya sangat relevan dengan episod kita minggu depan, Mat. Ya. Book smart versus street smart. Ya. Itu kita akan bincang yang lain pula. Ya. Okey, jadi Merdeka. Kita betulkan bendera kejap. Okey, Merdeka, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton. Okey, merdekakanlah minda kita Ya. daripada dijajah oleh anasir-anasir yang luar, perkukuhkan identiti diri kita, jadilah manusia yang bebas dan merdeka sehingga boleh melahirkan kreativiti yang Betul. terbaik dan mengangkat karya-karya kita Ya. dengan lebih unggul Ya. begitu Kuatkan pertahanan, tingkatkan serangan. Kita pasti berjaya. Ui, okey. Merdeka, Mat. Lawang sikit. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Okey, tirai sudah pun dilabuhkan tetapi cerita belum berakhir di sini. Tamat dulu episod kali ini. Cerita belakang tirai. Kerana tak semua drama berada di atas pentas. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Mastermind Group Sendirian Berhad yang membawakan episod kita pada musim ini dan juga Triple 8 Production. Ya. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Kini didengar di sini. Cerita belakang